Kalau benda ni berlaku sungguh, hak paling nyanyi adalah rakyat biasa seperti kita, sao. Setelah mana sana Nayuk Anutin tu bukan Nayuk lagi, Nayuk tu tak ada tak lagi, tapi Nayuk tu ya yang boleh nombor satu, hak untuk nak tang-tang dah terbang sana. Lepas tu ya tu yang duk capu, tak ada nak tang-tang dah terbang lagi, sao. Tak ada nak dinayuk lagi. Sawa cong dah terbang, kun pasi wat 10%. Nek 6. Ya nek 6, bukan nek 6 ya suruh, bukan ya suruh. Ya nek 6 ya suruh, hak tu saya, hak tu lah ya saya kita rasa. Sawa ni ya suruh Anutin, Nayuk Anutin kalau dia dinayuk sana. Suruh dia tu kan pasti buat 10% yang saya dalam masa 3 tahun. Ya, kena faham dulu kata sebab apa kita nyanyi, sebab apa rakyat seperti kita ni nyanyi sana. Jadi lolon ni sana, kita duk guna wet ni 7% saja. Tapi sawa suruh Anutin tu naik pasti wet ni menjadi 10%. Makna kata sana, makna kata macam mana? Makna kata barang semua tu sana akan nak harga. Tak kira lah barang makan, pakaian kita, ikut semua dalam hidup kita ni akan nak harga berlaku. Sebab tak pasti naik. Kuasa dia dah sao. Tu nak tu dah. Tak boleh sebut lah kata ikutlah pia-pia dinayuk. Hidup kita seperti biasa, yang motang-motang situ, kerja kebun-kebun situ dah sana. Jadi tak boleh kata lah macam tu sao. Jadi lain pada tu sana. Lain pada tu nya dia kata mayuk wen tak ada kecuali hasil kita tu siapa dengan juta lapar sao. Ya biasa lolo ni kita duk guna sana. Kita buat nego popo bila rider kita tu siapa dengan juta lapar, kita baru kena cut wet sao. Tapi apa ni sawa suruh Anutin ni dia kata semua dah. Tak ada kena siapa juta lapar. Jadi kita buat nego popo pun kita kena cut wet berlaku. So, makna kata sana kita jual pak, kita buat barang satu benda nak jual tu sana, kita kena cuk wet. Apa ni kita kena bayar pasi wiku ada nak terbang lalu dah 10%. Tu satu go tu lagi sana. Lepas tu lagi nya dia kata sena ke pasi kai hun pasiซื้อขายทองคำ เก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาท. Hak dua, hak tu tak se kecek banyak sebab tu kebanyakan hak kita ni tak ada hun mana ada mai sana. Hun tongkam tak ada mai mana. Hak kita kecek hak K tu dia kata nak jalan tubik luar tempat, luar negara. Kena bayar pula si buku sana. Makna kata macam mana? Kita bayar harga tu sana. Harga apa panggil? Tak ingat weh nak sebut. Mari tak ingat dah. Harga tiket sana. Harga tiket tu bayar dah. Harga tiket nak tubik nak pergi luar sana. Tapi bila hak ni jadi sungguh, bila hak cowok kata hak ni sana jadi sungguh, kita akan kena bayar tambah pula si buku pula sana. Harga pasi dia. Kerana saya. Lepas tu, boleh kata lagi ikut biaya dinayuk. Ikut biaya dinayuk, kita kerja seperti biasa. Kita rasa kata teruk. Barang makan naik pun kata teruk dah. Apa ni pakaian kita harga naik pun teruk.